Jom kita bongkar satu keajaiban sains yang kita buat setiap saat, iaitu bernafas. Cuba fikir sekejap, pernah tak anda tertanya-tanya apa yang betul-betul terjadi bila kita tarik nafas? Mesti ramai yang ingat kita sedut oksigen tulen kan? Sebenarnya, tak. Udara kita ni sebenarnya kebanyakannya nitrogen. Oksigen tu cuma sebahagian kecil je. Ya, betul. 21% je. Itulah jumlah oksigen yang badan kita perlukan. Nampak macam sikit kan, tapi itulah yang paling penting untuk kita terus hidup. Angka 21% ni, ia mewakili satu keseimbangan yang sangat sempurna, tapi juga sangat rapuh. Jadi, apa jadi kalau peratusan ni lari sikit je? Kenapa ia begitu penting? Kalau oksigen lebih sikit, contohnya 30%, habis dunia ni jadi mudah terbakar. Dan kalau kurang sikit pula, kita terus tak boleh bernafas. Memang satu kiraan yang sangat tepat. Jadi, jelaslah angka 21% ni bukan nombor awak. Semuanya diukur dengan begitu sempurna. Tak terlalu banyak, jadi dunia kita tak meletup atau terbakar dengan mudah. Dan tak terlalu sikit. Cukup-cukup untuk badan kita berfungsi dengan baik. Ketepatan macam ni seolah-olah semuanya telah diatur dengan begitu teliti kan? Jadi, persoalannya, siapa yang tetapkan nombor sempurna ni yang membolehkan kita bernafas dengan tenang? Inilah dia satu tanda kebesarannya. Sistem yang kita harapkan tanpa perlu kita fikirkan pun. Nafas ni sesuatu yang sangat biasa, tapi sebenarnya satu nikmat yang luar biasa yang sering kita lupa. Jadi, bila kita tarik nafas lepas ni, cuba kita hayati dan syukuri sekejap. Ingatlah, ia bukan sekadar udara, ia adalah satu rahmat yang tak ternilai.